Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tugasan pembentangan berkumpulan, kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tajuk Feminism bagi subjek CWT 4113 Teori Reka Bentuk. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Nur Syazwani binti Syukri C22A0152. Seterusnya ialah saya Siti Fatihah binti Abdul Hamid C22A0216. Seterusnya Nabila Sabrina binti Muhammad Saidi C22A0368. Seterusnya Muhammad Izzat bin Madulan C22B006. Dan terakhir sekali Nur Aini binti Rahmat C22A0533. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatihah binti Abdul Hamid. Nama matrik saya C22A0216. Hari ini saya ingin membentangkan satu laporan refleksi berkaitan tajuk Malaysia dan arus feminisme global, pembangunan wanita dan hubungan antara bangsa Malaysia, berdasarkan kajian oleh Muhammad Rahimi Hassan serta teori-teori feminisme yang telah dipelajari. Bagi bahagian pengenalan, feminisme secara umumnya merupakan satu gerakan global yang memperjuangkan keseramataan hak antara lelaki dan wanita, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun politik. Feminisme di Malaysia, keterlibatan negara dan agendanya bermula daripada secara rasmi pada tahun 1975 apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengisytiharkan Hari Wanita Antarabangsa. Sejak itu, Malaysia mengambil langkah-langkah strategik seperti menyertai CEWADAW ataupun CEDAW, melaksanakan matlamat pembangunan lestari ataupun SDG dan menumbuhkan institusi khas seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bagi sudut teori pula, Malaysia banyak mengamalkan pendekatan feminisme liberal. Ini jelas dilihat melalui pertubuhan Majlis Penasihat Kebangsaan mengenai integrasi wanita dalam pembangunan ataupun lebih dikenali sebagai NACIWID pada tahun 1976 dan pelaksanaan Dasar Wanita Negara. Pendekatan ini selari dengan gagasan feminisme liberal yang memperjuangkan hak kesamarataan peluang melalui dasar dan undang-undang. Seorang tokoh penting dalam gerakan ini di Malaysia ialah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Beliau bukan sahaja menjadi isteri kepada bekas Perdana Menteri, tetapi beliau turut menjadi pemimpin yang membawa suara wanita Malaysia ke peringkat antarabangsa. Antaranya adalah melalui penyertaan Beijing Platform for Action pada tahun 1995. Seterusnya, sumbangan beliau menunjukkan contoh feminin yang membentuk dasar sebuah negara. Namun, pelaksanaan feminisme liberal di Malaysia tidak sepenuhnya bebas daripada kekangan. Sebagai contoh, Malaysia hanya meratifikasikan CEDAW ataupun CEDAW secara bersyarat kerana beberapa peruntukan bertentangan dengan undang-undang syariah dan perlembagaan di Malaysia. Ini menunjukkan feminisme di Malaysia disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat masyarakat. Di sini muncul unsur feminisme dunia ketiga yang menolak dominisasi idea feminis barat dan mengutamakan pendekatan konstekstual yang sesuai dengan masyarakat setempat. Dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh menafikan wujudnya pengaruh feminisme radikal dalam lanskap sosial Malaysia. Walaupun dasar telah diwujudkan, realitinya wanita masih terikat dengan norma patriarki. Mereka memikul beban kerja domestik dan profesional secara serentak yang menunjukkan sistem sosial masih belum seimbang. Ini sejajar dengan gagasan feminisme radikal yang mahu menghapuskan kuasa patriarki dalam ruang orang awam dan juga domestik. Seterusnya, dari aspek pembangunan,
Malaysia menggunakan tiga pendekatan utama dalam feminism, iaitu WID, WAD dan juga GAD. Pendekatan Women in Development iaitu WID mula digunakan dalam rancangan Malaysia yang ke-6 yang menekankan penyertaan wanita dalam pembangunan negara. Kemudian pendekatan Women and Development iaitu WAD pula mengiktiraf peranan wanita yang sedia ada, termasuk kerja-kerja tidak bergaji seperti kerja rumah tangga. Seterusnya, pendekatan Gender and Development iaitu GAD lebih menyeluruh kerana ini melihat pembangunan melalui lensa hubungan sosial dan berstruktur gerakan gender, bukan sahaja wanita. GAD sesuai untuk negara seperti Malaysia yang berbilang kaum serta agama. Seterusnya, pelaksanaan praktikal GAD boleh dilihat dalam program APPGM SDG, iaitu satu inisiatif Parlimen merentas parti bagi memastikan pembangunan lestari secara menyeluruh. Dalam projek ini, pertubuhan komuniti wanita seperti WANIS ataupun lebih dikenali sebagai Pertubuhan Wanita Kampung Song Song di Sabah memainkan peranan yang penting. Mereka bukan sahaja menjadi penerima manfaat, malah menjadi pemaju pembangunan di peringkat akar umbi. Ini menunjukkan feminisme bukan sekadar gerakan elit, tetapi juga sebuah gerakan rakyat dari bawah yang memperkasakan wanita luar bandar. Secara kesimpulannya, feminisme di Malaysia berkembang dalam bentuk yang pragmatik dan kontekstual. Ia menyesuaikan tuntutan global dan juga realiti kehidupan masyarakat. Pendekatan feminis liberal, radikal dan juga dunia ketiga semuanya hadir dalam cara yang berbeza. Ada yang melalui dasar kerajaan dan juga ada yang melalui gerakan masyarakat. Malaysia juga mengadaptasi pendekatan WID, WAD dan GAD dalam membentuk dasar dan projek pembangunan wanita. Dengan sumbangan tokoh seperti Tun Dr. Siti Hasmah dan juga organisasi lain seperti WANIS, feminisme di Malaysia terus berkembang sebagai satu gerakan yang inklusif, bertanggungjawab sesuai dengan identiti negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Siti Fatihah atas pembentangan tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nabila Sabrina binti Muhammad Saidi, nombor matrik C22A0368. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya yang bertajuk Feminisme Global dan Perjuangan Wanita dalam Budaya Popular, Analisis Muzik dan Fashion Contemporary. Sebagai pengenalan, dalam dunia moden yang semakin terbuka, nilai-nilai feminisme semakin ketara dilihat dalam budaya popular, terutamanya dalam medium fashion dan muzik. Medium-medium ini bukan lagi sekadar hiburan semata-mata. Sebaliknya, ia menjadi saluran penting bagi wanita untuk menyuarakan pendapat mereka dan memperjuangkan kebebasan diri serta kreatif dan berani. Fashion dan muzik membentuk ruang untuk wanita tampil lebih yakin, berdikari dan menyuarakan hak mereka kepada dunia. Ia menunjukkan bahawa budaya popular mampu menjadi alat perjuangan, bukan sekadar alat hiburan. Dalam industri muzik pula yang sering mengeksploitasi imej dan tubuh wanita demi keuntungan, Destiny Child tampil dengan pendekatan yang berbeza. Mereka lebih menonjolkan suara, kekuatan dan nilai sebenar wanita, bukan sekadar rupa atau penampilan luaran. Kumpulan ini berjaya membina naratif positif tentang wanita dalam arus perdana, terutamanya melalui lagu-lagu yang menyampaikan mesej tentang kepercayaan diri, ketabahan dan kebebasan. Lirik-lirik mereka memberi inspirasi kepada wanita muda untuk lebih yakin, menghargai diri serta berani berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung kepada lelaki. Jadi, muzik bukan sekadar hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai wadah memperdayakan wanita. Itu bentuk suara feminisme yang kreatif dan berpengaruh dalam masyarakat. Untuk aspek fashion pula, fashion bukan sekadar estetika atau gaya luaran semata-mata, tetapi sebenarnya merupakan satu bentuk komunikasi sosial. Tokoh seperti Coco Chanel membuktikan bahawa pakaian boleh menjadi simbol
penentangan terhadap norma patriarki dan juga perjuangan untuk membertabatkan maruah serta hak wanita. Chanel memperkayakan gaya yang lebih longgar dan praktikal untuk membebaskan wanita daripada pakaian konservatif yang menyekat seperti korset. Beliau percaya bahawa wanita harus berpakaian untuk diri mereka sendiri, untuk keselesaan dan keyakinan diri. Ia bukan sekadar untuk pandangan atau kehendak lelaki. Prinsip inilah yang menjadikannya popular dalam memperjuangkan kebebasan wanita melalui fashion dan meletakkan beliau sebagai simbol penting dalam sejarah feminisme budaya popular. Untuk tokoh-tokoh feminisme muzik dan fashion pula, yang pertama ialah tokoh feminisme Coco Chanel atau nama sebenarnya Gabrielle Bonheur Chanel, ialah seorang figure fashion terkenal dari Perancis yang lahir pada tahun 1883. Beliau merupakan pengasas jenama terkenal yang ikonik iaitu Chanel dan juga salah seorang tokoh feminis yang penting yang telah mengubah cara wanita berpakaian pada abad ke-20. Chanel terkenal kerana berani mencabar norma fashion wanita ketika itu yang dipengaruhi dengan pakaian ketat, tak selesa dan menyekat pergerakan wanita. Sebaliknya, beliau memperkenalkan gaya lebih ringkas, longgar, praktikal dan elegan yang membolehkan wanita bergerak dengan bebas serta tampil yakin. Dengan mempertengahkan idea bahawa wanita patut berpakaian untuk keselesaan dan kebebasan diri mereka sendiri, bukan untuk memuaskan pandangan lelaki. Chanel telah membuka jalan kepada fashion sebagai ruang perjuangan wanita. Seterusnya iaitu tokoh muzik. Kumpulan muzik terkenal dari Amerika Syarikat, Destiny Child, memainkan peranan yang amat penting dalam menyampaikan mesej feminisme melalui karya mereka. Antara lagu-lagu mereka yang paling terkenal ialah Survivor dan Independent Woman yang mengangkat tema kekuatan, ketabahan dan kebebasan wanita. Kumpulan Destiny Child ini ialah sebuah kumpulan muzik R&B yang terkenal di Amerika Syarikat pada ketika itu, yang mencapai kemuncak populariti mereka pada akhir tahun 1990-an sehingga awal 2000. Kumpulan ini dianggotai oleh Beyoncé Knowles, Kelly Rowland dan Michelle Williams, yang merupakan barisan terakhir dan paling dikenali ramai oleh peminat di seluruh dunia. Melalui lirik yang penuh semangat dan berani, mereka memberi inspirasi kepada wanita untuk terus berdikari, yakin dengan diri sendiri dan tidak tunduk kepada tekanan sosial yang meletakkan wanita di tempat yang lemah. Muzik mereka bukan hanya hiburan semata-mata, malah menjadi platform untuk menyuarakan hak wanita serta mencabar persepsi tradisional dalam masyarakat terhadap peranan dan kedudukan wanita. Itu saja. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang dua teori yang berkaitan dengan tajuk saya, iaitu teori pembentangan budaya dan teori feminis. Teori pertama, teori pembentangan budaya, ini merujuk kepada bagaimana sesuatu karya seni digunakan untuk menentang norma sosial yang menindas. Dalam konteks pembentangan saya, muzik Destiny Child digunakan sebagai bentuk penentangan terhadap stereotip jantina dan sistem patriarki dalam budaya arus perdana. Lagu-lagu mereka seperti Survivor dan Independent Woman membawa mesej bahawa wanita boleh berdikari dan kuat tanpa bergantung kepada lelaki semata-mata. Teori yang kedua ialah teori feminis. Melalui perspektif teori feminis, rekaan fashion Coco Chanel dilihat sebagai satu bentuk penolakan terhadap objektivitas wanita. Chanel mencabar norma pakaian tradisional yang menyekat kebebasan wanita dan memperkenalkan gaya ringkas, selesa dan elegan. Dengan ini, beliau memperkasakan wanita untuk berpakaian mengikut keselesaan dan pilihan diri sendiri, bukan untuk pandangan lelaki semata-mata. Sebagai penutup, kedua-dua bidang ini memberikan ruang kepada wanita untuk berdikari,
bersuara dan membina identiti diri sekaligus mengubah cara masyarakat melihat peranan wanita. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih. Okey, di part ini saya akan menerangkan tentang kajian kes saya iaitu feminisme dan seni halus, suara wanita melalui ekspresi visual. Kajian kes Frida Kahlo, Judy Chicago dan Gorilla Girl. Pengenalan. Feminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan kesesamaan hak antara lelaki dan wanita dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam dunia seni. Dalam konteks seni halus, ia menjadi platform penting bagi wanita untuk mengekspresikan pengalaman hidup, penderitaan serta suara hati mereka yang sering dipinggirkan. Seterusnya adalah dalam pembentangan ini, saya akan mengetengahkan bagaimana tiga tokoh seni iaitu Frida Kahlo, Judy Chicago dan kumpulan Gorilla Girl memperjuangkan agenda feminisme melalui karya seni visual mereka. Baiklah, seterusnya adalah saya akan menerangkan tentang tiga tokoh feminisme. Yang pertama adalah Frida Kahlo. Frida Kahlo merupakan pelukis tersohor dari Meksiko yang dikenali melalui karya-karyanya yang syarat dengan simbolik dan pengalaman peribadi. Lukisannya seperti Self-Portrait with Tongue Nuclear and Hummingbird menggambarkan penderitaan fizikal dan emosi yang dialaminya sepanjang hidup. Seterusnya adalah karya-karya Kahlo membawa suara wanita dalam memperkatakan isu kesihatan reproduktif dan penderitaan dalaman, sekaligus mencabar norma patriarki yang menenggelamkan pengalaman wanita. Yang kedua adalah Judy Chicago. Judy Chicago ialah seorang seniman feminisme dari Amerika Syarikat yang mencetuskan perubahan besar dalam dunia seni melalui instalasi seni yang ikonik, The Dinner Party. Karya ini meraihkan sumbangan wanita dalam sejarah yang sering dilupakan atau dipadamkan oleh sistem patriarki. Seterusnya adalah beliau juga menggabungkan teknik seni tradisional yang sinonim dengan wanita seperti sulaman dan seramik ke dalam karya kontemporari, sekaligus mempersoalkan hierarki dalam dunia seni. Tokoh terakhir ialah Gorilla Girl. Gorilla Girl merupakan seniman feminisme yang dikenali kerana pendekatan gerila mereka dalam memperjuangkan keadilan gender dalam dunia seni. Selain itu, poster terkenal mereka bertajuk Do Women Have to Be Naked to Get into the Museum menyalahkan ketidakseimbangan antara jumlah artis wanita dengan representasi tubuh wanita dalam seni halus perdana. Seterusnya adalah dengan memakai topeng gorila dan menggunakan identiti samaran, mereka menumpukan perhatian kepada mesej perjuangan, bukan kepada identiti individu. Slide yang seterusnya adalah teori dan kesimpulan. Teori feminisme gelombang kedua menekankan hak sosial, kebebasan bersuara dan autonomi tubuh wanita. Sementara itu, feminisme gelombang ketiga memberi fokus kepada kepelbagaian identiti dan pengalaman wanita serta aspek interseksionaliti. Seterusnya, ketiga-tiga tokoh yang dibincangkan menggambarkan pendekatan berbeza namun tetap saling melengkapi dalam memperjuangkan hak dan suara wanita melalui seni. Kesimpulannya adalah seni feminisme telah membuka ruang kepada suara wanita yang
yang sekian lama disenyapkan dalam sejarah dan budaya. Seterusnya, karya-karya Frida Kahlo, Judy Chicago dan Gurilla Girl bukan sahaja mencabar dominasi patriarki, malah menuntut semula ruang wanita dalam dunia seni. Ini membuktikan bahawa seni bukan sekadar alat ekspresi tetapi juga satu bentuk perjuangan sosial dan politik yang berupaya membawa perubahan bermakna dalam masyarakat. Assalamualaikum, saya Nur Aini binti Rahmat, nombor matrik C22A0533 akan membentangkan tajuk laporan saya iaitu kajian kes tinjauan kepimpinan perempuan dalam politik perspektif feminisme oleh Ashabul Fadil. Bagi pengenalan, kajian Ashabul Fadil ini membuktikan bahawa feminisme tidak hanya berfungsi sebagai gerakan sosial tetapi juga sebagai kerangka teori untuk memahami dan menganalisis ketidakadilan sosial dan politik terhadap perempuan. Kajian ini memfokuskan kepada politik Indonesia sebagai latar utama, namun perbahasannya merangkumi tema-tema sejagat tentang ketidakseimbangan gender, ketidaksamarataan peluang serta cabaran struktural dan budaya yang menghalang penyertaan efektif perempuan dalam bidang politik. Sebagai contoh, dalam sistem politik Indonesia, meskipun ada dasar afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam parlimen atau lembaga politik lain, representasi tersebut masih sebahagian besarnya bersifat kuantitatif, sekadar memenuhi kota dan bukan bersifat substantif, yakni memberi kuasa sebenar untuk memimpin dan membuat keputusan. Bagi analisis refleksi, karya Ashabul Fadil menggunakan pendekatan feminisme sebagai alat analisis yang memperlihatkan bagaimana realiti sosial dan struktur politik hari ini terus menyokong dominasi lelaki. 4 aliran utama feminisme yang dihuraikan ialah liberal, marxist, radikal dan sosialis. Kajian menekankan keperluan kepada politik gagasan di mana perempuan terlibat secara aktif dalam penghasilan dasar dan keputusan. Beliau menyentuh isu-isu struktural sebagai dominasi maskulin dalam birokrasi dan parti politik serta kekangan budaya yang memperlihatkan perempuan sebagai kurang berdaya saing, tidak rasional atau terlalu emosi untuk menjadi seorang pemimpin. Pentingnya pembinaan kapasiti dan jaringan dalam organisasi perempuan. Ini penting bukan sahaja untuk memperkuatkan suara perempuan tetapi juga untuk membina kesedaran kolektif tentang hak dan potensi mereka. Selain itu, bentuk kepimpinan yang tidak hanya memfokuskan kepada kuasa tetapi juga kepada nilai seperti empati, kolaborasi dan kesaksamaan. Feminisme dalam kerangka politik harus menjadi gerakan transformasi nilai dan struktur. Ia perlu mengubah cara berfikir masyarakat terhadap peranan dan kemampuan perempuan serta mendorong sistem politik untuk lebih terbuka dan adilannya. Kajian oleh Ashabul Fadil ini memberikan gambaran yang jelas dan kritikal tentang cabaran yang dihadapi oleh perempuan dalam meraih posisi kepimpinan dalam politik, terutama dalam konteks masyarakat yang masih kuat berakar dalam sistem patriarki. Dengan menggunakan pendekatan feminisme, beliau menunjukkan bahawa ketidakseimbangan gender bukanlah sesuatu yang bersifat semula jadi, tetapi hasil dari konstruk sosial, budaya dan ekonomi yang diwarisi dan dilestarikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Syukri, nombor matrik C22A0152 akan membentangkan tajuk feminisme iaitu pemerkasaan watak wanita dalam filem berunsurkan Islam, kajian kes ketika cinta bertasbih. Okey, dalam kajian kes ini, ia memfokuskan kepada isu representasi wanita dalam media, khususnya dalam filem yang sering menggambarkan wanita sebagai watak pasif dan didominasi oleh lelaki. Fenomena ini berkait rapat dengan sistem sosial patriarki yang menguasai naratif arus perdana. Namun, filem Ketika Cinta Bertasbih ini iaitu arahan Hanung Bramantyo menawarkan perspektif berbeza apabila menampilkan watak-watak wanita yang melalui proses pemerkasaan. Kajian ini menggabungkan kerangka teori feminisme dan ilmu sosial profetik Kunto Wijoyo 2004 yang menekankan 3 konsep utama iaitu humanisasi, liberasi dan transendensi.
Melalui analisis tekstual terhadap shot kamera, dialog dan struktur naratif, kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana filem berunsurkan Islam boleh menjadi medium pemerkasaan wanita yang bukan sahaja berasaskan nilai feminisme tetapi juga berpaksikan nilai keagamaan. Okey, seterusnya kita masuk kepada watak-watak wanita yang berunsurkan Islam dalam filem Ketika Cinta Bertasbih ini. Okey, yang pertama adalah watak Eliana, di mana watak Eliana ini mengalami perubahan ketara sepanjang naratif. Pada awal kemunculannya, dia hanya muncul di kaca televisyen tanpa suara yang melambangkan wanita yang tidak diberi ruang bersuara dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Namun, semakin cerita berkembang, Eliana ni mula tampil lebih yakin dan berani dan mendominasikan perbualan serta menarik perhatian kamera. Cara berpakaian moden tanpa hijab dan penggunaan bahasa Inggeris mencerminkan keberaniannya mencabar norma dan peranan tradisional wanita. Walau bagaimanapun, kebebasan yang ditunjukkannya tidak berpaksikan nilai agama yang menjadikan proses pemerkasaannya lebih kepada pendekatan feminisme sekular berbanding pemerkasaan Islamik. Okey, yang kedua adalah watak Ana. Watak Ana ini pula merupakan contoh pemerkasaan wanita yang berpaksikan nilai Islam. Dalam satu adegan penting, Ana menunjukkan keberaniannya sebagai wanita Muslim dengan meletakkan syarat kepada Furqan supaya tidak berpoligami tanpa sebab yang sah. Tindakan ini bukan sahaja menunjukkan keberanian tetapi juga berpandukan nilai agama atau transendensi. Penggunaan teknik kamera seperti close-up dan panning dalam babak tersebut turut menonjolkan keyakinan dan kuasa yang dimiliki Ana dalam perbincangan itu. Oleh itu, Ana digambarkan sebagai wanita Islam yang bebas, bertanggungjawab dan berprinsip, sekaligus mewakili gabungan konsep liberasi dan transendensi seperti yang digariskan dalam ilmu sosial profetik. Okey, yang ketiga adalah watak sampingan, iaitu Ibu Azam dan Husna. Watak Ibu Azam dan adiknya Husna turut menunjukkan pemerkasaan wanita dalam bentuk yang berlandaskan Islam. Ibu Azam memberi nasihat penuh nilai kemanusiaan kepada anaknya yang mewakili konsep humanisasi. Manakala Husna digambarkan sebagai wanita berilmu, aktif menulis dan berdakwah yang menunjukkan gabungan liberasi dan transendensi. Kedua-dua watak ini sentiasa tampil dengan simbol Islam seperti hijab yang bukan sahaja menjadi identiti visual tetapi juga melambangkan pemerkasaan wanita Islam yang seimbang dari segi hak, peranan dan nilai spiritual. Okey, kesimpulannya, filem Ketika Cinta Bertasbih ini menampilkan representasi wanita secara seimbang antara feminisme dan nilai keagamaan. Kajian ini menunjukkan dua bentuk pemerkasaan wanita melalui feminisme yang mencabar patriarki seperti Eliana dan melalui pendekatan Islamik berasaskan transendensi seperti Ana dan Husna. Gabungan teori feminisme dan ilmu sosial profetik memberikan perspektif baharu terhadap peranan wanita dalam filem Islamik. Ini membuktikan bahawa filem boleh menjadi medium dakwah dan pemerkasaan gender secara serentak. Sekian, terima kasih.